Apa lah? Order lah ni Shopee Food. Oh, tak apa aku order jap. 1 hour later. Tak ada sampai lagi. Aku tak tahu. Kau order bila tadi? Sejam dah aku order. Aduh, Pasal? lamanya. Tunggu je lah. Tu kan dah sampai tu. Lama betul. Bang, saya minta maaf bang. Sekarang ni tengah peak hour. So, rider ni tidak cukup. So, jadi sistem lambat SN order ke dekat saya. Tak apalah bang, nak macam mana. Sorry bang. Sejuk dah makanan ni. Korang, aku tengok dekat sistem ni banyak bad review tentang delivery ni. Aku rasa ada problem lah dekat delivery ni. Cuba korang tengok. Oh ya lah. Tapi company lain pun aku rasa mesti ada masalah yang sama. Dan dia mesti ada penyelesaian tersendiri kan. Tapi kita boleh buat penyelesaian kita sendiri dan lagi bagus dan berkesan lah. Itulah aku rasa macam tu lah. Nak tak nak kita kena selesaikan isu delivery delay ni. Kau rasa macam mana? Aku pun setuju. Itulah aku rasa tim kita boleh buat benda ni. Sekarang ni aku nak data ni yang lebih tepat lah tentang isu ni. So kau pergi panggil Azri sekejap. Suruh dia bawa laptop sekali. Ya cik panggil saya ke? Azri. Saya panggil ni sebab saya tengok dalam sistem ni banyak bad review tentang delivery makanan ni. Pasal itu. Sekejap. Ni data yang saya kumpulkan. Data ni menunjukkan delay paling banyak berlaku pada pukul 12 hingga pukul 2 dan pada pukul 6 hingga pukul 8 malam. Sebab apa tu? Sebab pertama dia rider kita tak cukup. Lepas tu order terlalu cepat dan sistem kita lambat nak assign. Nampak tak? Masalah ni fokus kepada peak hour. Ini peluang untuk kita cadangkan strategi yang target waktu sibuk saja. Bila fokus tepat, impak akan lebih besar. Betul, saya setuju, tapi kita kena selesaikan masalah ni dengan cepat. Perbaiki sistem kita ni. Okey, Zahri, Irfan, kita kena selesaikan masalah ni. Cuma ada apa-apa cadangan tak boleh bagi? Okey, untuk ni saya ada cadangan yang mana kita buat peak hour bonus. Yang mana siapa rider yang ambil lebih banyak order waktu peak hour ni, kita bagi bonus. Tambah lagi kita boleh buat yang OT reward dan bonus untuk penghantaran yang tepat masa. Ya, dan kita juga boleh, orang kata, boleh panggil program ni ialah rush hour reward. Cuma ada tambahan tak macam Okey, untuk solusi 2 pula, saya cadangkan kita tambah rider dan kita tawarkan kepada apa ni yang kata student untuk jana income. Saya setuju. Kita boleh wawarkan kepada student, mereka boleh buat duit side income. okey. Assalamualaikum Dik. Waalaikumsalam. Mana ni? Daripada studio bawa balik. Kenapa bang? Oh, sekarang ni kita orang tengah mencari rider untuk lunch dengan dinner. Adik ada Oh. berminat tak? Oh, kalau jadi rider tu, kalau peak hour ada bonus tak? Semestinya ada Dik. Untuk Shopee Food ada banyak bonus dan pelbagai lagi yang terdapat di dalam untuk menjadi rider ni. Oh, saya berminat. Saya pun tengah cari income sekarang ni. Side income. Bagus. Azri, so macam mana? Okey. Untuk sistem kita dah upgrade. Untuk apa nama sistem ni? Sistem allocation pintar. Duduk. Okey, kita cadangkan sistem ni kita update supaya pesanan diagihkan berdasarkan yang pertama ni jarak rider ke restoran tu. Okey. Rating rider. Terusnya rider yang available. Terusnya
travel speed, dan last sekali traffic condition. Okay. Aku lapar tu. Tak apa, kau order lah ni Shopee Food. Aku dengar dia sistem dah upgrade lah. Ya. Ha, Jom lah, kita rasa order. laju lah. Jom lah, kita order. Salam. Wah, Wish, tu. cepat tu. Dah Baru betul. order dah sampai. Betul lah aku cakap, sistem dah upgrade. Sekejap aku nak ambil makanan. Tak pagi ambil. Laju dah sampai bang. Baru je tekan order tadi. Memanglah bang, sekarang sistem dah update. So dia bagi location dekat dengan rider. So rider lebih cepat sampai. Lepas tu order pun lagi banyak dapat bonus. Oh, mantap lah Shopee Food ni. Memang terbaik bang.